Terbang rendah si burung kenari hingga sebentar di hujung dahan. Bicara ilmu pembuka hati, mengikat makna jadi pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Nur Farisha Nadia binti Mak Nazri daripada Sekolah Menengah Agama Hadiah. Kod sekolah saya TFT 3001. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah novel bertajuk Cot karya Azizi Haji Abdullah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebuah karya yang telah saya baca dan benar-benar memberi kesan mendalam kepada saya kerana di sebalik cerita yang kelihatan ringkas, sebenarnya tersembunyi kisah kehidupan yang penuh emosi, pengorbanan dan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Saya juga sangat mengagumi karya Azizi Haji Abdullah kerana beliau sering membawa cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat kampung yang kadang-kadang kita nampak biasa tetapi sebenarnya syarat dengan pengajaran yang sangat bermakna. Watak utama dalam novel ini ialah Alias, seorang budak kampung yang hidup dalam serba kekurangan bersama ibunya yang lumpuh. Namun, dalam hidupnya yang serba susah itu, dia tidak keseorangan kerana dia ditemani oleh seekor beruk yang bernama Cot. Cot bukan hanya sekadar haiwan peliharaan, tetapi juga menjadi sahabat setia yang membantu mencari rezeki dalam hidupnya. Bak kata peribahasa, bagai au dengan tebing. Itulah hubungan erat antara Alias dan Cot yang saling membantu antara satu sama lain dalam meneruskan kehidupan seharian mereka. Jika dilihat pada pembukaan cerita ini, mungkin kita menyangka ia hanyalah kisah kehidupan biasa seorang budak kampung. Namun sebenarnya, di sebalik itu terdapat kisah yang penuh makna tentang kasih sayang, kesetiaan dan juga tragedi yang tidak disangka-sangka. Oleh itu, marilah kita sama-sama menelusuri perjalanan cerita ini dengan lebih mendalam. Kisah bermula dengan kehidupan Alias yang sangat bergantung kepada Cot untuk mencari rezeki, di mana Cot akan membantunya memetik kelapa dan hasilnya digunakan untuk menyara kehidupan mereka berdua bersama ibunya. Namun, kehidupan mereka mula berubah apabila satu hari Cot hilang secara tiba-tiba dan keadaan ini menyebabkan Alias menjadi sangat risau, sedih dan hilang arah kerana Cot bukan sekadar haiwan tetapi teman hidupnya yang paling setia. Dalam keadaan terdesak itu, Alias tetap berusaha mencari Cot walaupun sering lewat ke sekolah. Dan hal ini juga menyebabkan dia selalu dimarahi oleh Cikgu Sunan. Namun, kasih sayang Alias terhadap Cot terlalu kuat sehingga dia tidak peduli dengan marah atau teguran orang lain kerana baginya, Cot adalah sebahagian daripada hidupnya yang tidak boleh diganti. Akhirnya, Cot berjaya ditemui semula dan Alias kembali gembira, seolah-olah satu beban besar telah terangkat daripada badannya. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama kerana pada satu hari berlaku satu kejadian yang sangat tragis dan tidak dijangka sama sekali. Pada ketika itu, Cikgu Sunan melihat Alias dalam keadaan telinganya bernanah dan cuba menghampirinya untuk membantu. Tetapi, Cot yang melihat keadaan itu menjadi keliru dan menyangka Cikgu Sunan ingin mencederakan Alias. Lalu dalam keadaan naluri untuk melindungi tuannya, Cot bertindak menggigit tangan Cikgu Sunan kerana ingin mempertahankan Alias daripada ancaman yang disangkanya berlaku. Situasi menjadi panik apabila Cikgu Sunan terkejut dan Alias tidak pula dalam keadaan cemas melihat gurunya digigit oleh Cot. Lalu, tanpa berfikir panjang, dalam keadaan panik dan tidak terkawal, Alias meminta Cot melepaskan gigitan itu. Namun, Cot tidak melepaskan genggamannya sehingga Alias terpaksa bertindak menekan Cot dalam usaha mempertahankan Cikgu Sunan. Dan detik itu menjadi saat paling menyayat hati apabila Cot mati dalam dakapan tragedi tersebut. Peristiwa ini sangat menyentuh jiwa kerana Cot yang selama ini setia dan hanya ingin melindungi tuannya, akhirnya terkorban kerana salah faham dan situasi yang tidak disangka. Seolah-olah menggambarkan bahawa niat yang baik kadang-kadang boleh berakhir dengan kesedihan jika tidak difahami dengan betul. Daripada novel ini, saya belajar bahawa kasih sayang tidak hanya wujud antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan haiwan. Selain itu, kita juga perlu berfikir sebelum bertindak kerana salah faham kecil boleh membawa kepada akibat yang besar. Bak kata pepatah,
Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kesimpulannya, novel Chot bukanlah sekadar novel biasa, tetapi ia adalah sebuah karya yang syarat dengan emosi, pengajaran dan nilai kemanusiaan yang sangat mendalam, yang mengajar kita untuk menghargai kasih sayang, memahami niat orang lain dan juga tidak memburu-buru untuk membuat sesuatu keputusan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.